Seterusnya, kita letak bayang-bayang atau apa-apa elemen atau apa-apa efek yang bersesuaian dengan imej di dalam page ini. Kita mulakan dengan imej harimau. Klik imej harimau, pergi ke edit, pilih shadows dan pilih backdrop. Betulkan directionnya ataupun arah cahaya datang dan kurangkan ketebalannya. Naikkan sedikit blurnya dan pastikan directionnya betul dan naikkan sedikit ketebalannya. Besarkan imej anda. Naikkan intensity sekiranya bayang itu tidak cukup gelap. Begitu juga dengan imej Spiderman. Klik Spiderman, tekan edit dan pergi ke shadow. Tekan backdrop. Besarkan semula imej Spiderman dan rapatkan kakinya ke border. Pastikan bayang-bayang Spiderman dengan bayang-bayang harimau sepadan. Jangan bayang-bayang harimau ke sana, bayang-bayang Spiderman ke sana. Itu akan menjadikan imej anda tidak realistik. Naikkan nilai blurnya dan directionnya betulkan dan besarkan semula imej ini. Untuk permulaan dan untuk topik komposisi, saya rasa ini sudah memadai. Sebelum itu, pergi ke teks, tekan add a text box. Type di sini nama anda atau nama samaran anda. Pilih font yang anda sukai dan type situ nama anda. Besarkan teks ini. Jangan lupa save dengan menekan share, tekan download. Oleh kerana kita menggunakan Canva free version, ini sahaja pilihan yang ada. Tetapi anda masih boleh mengubah format yang anda ingin save. Tekan download. Kita akan sambung rumusan topik komposisi di dalam video berikutnya.